Assalamualaikum. Saya Marisa binti Mafaiz, pengacara UATV, TVPSS, SK Bandar Baru Bangi, saudara informasi anda. Pada 10 dan 11 Oktober 2024 telah berlangsungnya program perkhemahan bersepadu Badan Unit Beruniform bagi tahap 2. Program ini adalah bagi mendedahkan para peserta kepada aspek-aspek asas perkhemahan, juga melatih diri melaksanakan aktiviti-aktiviti kehidupan seharian secara teratur dan berdisiplin. Perkhemahan bersepadu unit beruniform merupakan aktiviti tahunan. Pada kali ini, ia dikendalikan oleh Unit Persatuan Puteri Islam. Pelbagai aktiviti yang telah dirancang bagi melancarkan program perkhemahan ini. Antaranya ialah aktiviti pertolongan cemas, aktiviti berhalangan, malam kebudayaan, ikhtiar hidup dan lain lagi. Program ini bertujuan membentuk jati diri, disiplin dan semangat kerjasama dalam kalangan murid melalui aktiviti luar bilik darjah. Program ini menghimpunkan semua unit beruniform di bawah satu platform untuk menjalankan aktiviti berorientasikan kemahiran, kepimpinan dan patriotisme sejajar dengan maklumat falsafah pendidikan kebangsaan. Majlis penutup program ini telah disempurnakan oleh Puan Nuraini binti Surif, Guru Besar SK Bandar Baru Bangi. Saya Azrin binti Zulkafli, merupakan Ketua Ken Komandan Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Alhamdulillah, pada hari Jumaat dan Sabtu 10 dan 11 Oktober 2025 telah berlangsungnya perkhemahan unit beruniform yang telah dikendalikan oleh Unit Pergerakan Puteri Islam Malaysia PPIM Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Saya melaporkan seramai 147 orang peserta telah menjalani pelbagai aktiviti yang telah dirancangkan oleh semua unit beruniform. Antara aktiviti yang telah dilalui oleh para peserta adalah aktiviti kraft tangan, aktiviti pertolongan cemas, aktiviti ikhtiar hidup, aktiviti berhalangan, aktiviti seperti solat berjemaah dan juga tazkirah. Program seperti ini memberi manfaat kepada para peserta, iaitu murid-murid Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi, seperti telah mencungkil bakat kerana mereka telah menjalani aktiviti malam kebudayaan seperti drama musikal pada waktu malam. Kemudian telah menampilkan ciri-ciri kepimpinan, ya, mereka dilibatkan dengan aktiviti yang lebih lasak dan menonjolkan bakat dan disiplin mereka sepanjang program ini berjalan. Jadi harapan daripada unit beruniform ini, semoga aktiviti perkhemahan ini dapat dijalankan kepada tahun-tahun berikutnya kerana ia memberi manfaat, mencukil bakat, mendidik murid-murid, menjadikan mereka seorang insan yang ada jati diri dan juga membentuk kemenjadian murid. Saya mewakili AJK Pelaksana Program Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi tahun 2025 ingin mengucapkan terima kasih sekelum budi kepada Yang Berusaha Puan Hajah Nuraini binti Surif, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi, para pentadbir, guru-guru unit beruniform, 12 orang guru praktikum, PIBG, KSIB dan warga sekolah seperti pekerja-pekerja sekolah yang telah bekerjasama dalam menjayakan program perkhemahan kali ini. Terima kasih, Alhamdulillah, dan saya juga memohon maaf di atas segala kekurangan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari perkhemahan perdana tahun 2025 untuk Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Saya sebagai guru penolongan kurikulum hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada guru besar dan semua pentadbiran, guru penolongan, semua guru-guru dan kuasa induk, kuasa pelaksana, warga SKPB, PIBG dan juga semua murid kerana bersama-sama membantu menjayakan program pada kali inilah. Perjalanan perkhemahan berjalan dengan lancar. Kita bermula daripada petang semalam. Saya dapati alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Murid-murid pun seronok kerana mendapat satu pengalaman yang baru. Semalam pun saya tengok Jatuhkuasa PBG pun hadir sama, guru besar dan perkanan pun hadir. Guru-guru telah diberi tugasan dengan baik dan pada hari ini tengok berjalan lancar lah.
harapan saya kita akan tambah baik program ini di masa akan datang. InsyaAllah pada tahun depan kita akan buat yang lebih terbaik lagi lah. So sekali lagi saya mewakili pihak pentadbiran SK Bandar Baru Wangi mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa, Perkhemahan, semua guru-guru, PIBG dan murid-murid atas kejayaan pelancaran program Perkhemahan Padu tahun 2025. Semoga dengan adanya program ini sedikit sebanyak dapat menjadikan pemimpin-pemimpin muda SK Bandar Baru Bangi menjadi pemimpin yang bertanggungjawab di dalam memikul tugas. Sekian sahaja untuk episod kali ini UATV saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Bye.